Hai semua, Kapten Serna di sini. Selamat datang ke taman tema yang paling hebat dalam badan kita. Jom kita mulakan kembara di Taman Tema Pencernaan. Dan, inilah wira pengembaraan kita hari ini, si Biskut Boy. Macam mana Biskut Boy, dah sedia ke? Wish, mestilah sedia, Kapten. Saya teruja sangat ni. Cuma cuak sikit lah nak terjun masuk tu. Jangan risaulah, Biskut Boy. Tengok ni, Kapten ada peta. Inilah perjalanan awak nanti. Kita akan lalu satu stesen, lepas tu satu lagi stesen. Semuanya selamat dan yang paling penting, ia sangat-sangat diperlukan. Okey kawan-kawan, kita dah sampai ke stesen nombor 1, iaitu Mulut. Atau nama glamour dia, Pintu Gerbang Penghancur. Wah, okey Kapten, saya masuk dulu ya. Kat sini ada 3 mesin super hebat tau. Mula-mula, gigi, si mesin penghancur. Aduh, saya kena kunyah. Krap. Lepas tu, lidah pula, si penggaul ajaib. Dia akan pusing-pusingkan awak. Wih, pusingnya macam duduk dalam blender. Dan akhir sekali, air liur, si pelembut akan muncul. Kenapa saya rasa basah dan lembik ni, Kapten? Oh, baru saya faham sekarang. Jadi, saya kena hancurkan, kena gaul, kena lembutkan semua ni supaya saya senang ditelan kan? Hebatnya badan kita ni. Betul tu, Biskut Boy. Adik-adik yang tengah tengok ni, jom kita tolong Biskut Boy. Kita buat gaya mengunyah sama-sama. Boleh? Sedia? 3, 2, 1. Com. Terbaiklah semua. Okey, Biskut Boy dah jadi kecil dan lembut. Agak-agak, kemana pula dia akan pergi lepas ni ya? Kembara kita baru je bermula tau. Jom kita tengok stesen kedua dan ketiga. Kita akan ke esophagus si gelongsor laju dan terus ke perut iaitu zon pengisar. Hush! Weh, laju gila. Licin pula tu. Saya rasa macam tengah meluncur dalam terowong air. Seronoknya. Dan kita dah sampai. Selamat datang ke zon pengisar Biskut Boy. Perut ni macam beg berotot tau. Kerja dia nak gaul dan kisar awak sampai jadi macam bubur. Kapten, rasa macam dalam mesin basuh lah. Pusing sana, pusing sini. Baiklah, selepas dikisar, kita akan masuk ke bahagian yang paling panjang dan paling penting dalam taman tema ni. Bersedia semua? Inilah dia, usus atau nama panggilannya labirin penyerapan ajaib. Kenapa ia istimewa? Bayangkan usus ni macam span yang panjang sangat. Tugas dia satu je, sedut semua benda-benda baik, semua zat-zat berkhasiat daripada makanan awak. Nak tahu tak, banyak gila nutrien diserap kat sini. Hampir 90%. Banyak kan? Semua zat penting yang badan kita perlukan diserap di sini. Memang hebat. Wah, betul ke Kapten? Kenapa saya rasa macam semua tenagi dan zat-zat baik saya kena sedut ni? Saya rasa makin kecil. Ya, Biskut Boy, semua khasiat awak tu sedang diagihkan untuk bagi tenaga pada seluruh badan. Untuk berlari, melompat dan berfikir. Alamak, Biskut Boy, nampaknya pengembaraan kita dah nak sampai ke penghujungnya. Kita dah tiba di stesen terakhir. Selepas semua zat baik dah diserap, apa yang tinggal daripada awak ni, Biskut Boy, adalah sisa-sisa yang badan kita dah tak perlukan lagi. Oh, Kapten, saya nampak ada pintu keluar kat depan tu. Itulah dubur kan? Jalan keluar terakhir untuk semua sisa. Nampaknya dah tiba masanya. Terima kasih, Kapten. Selamat tinggal. Misi berjaya. Syabas Biskut Boy. Awak dah selesaikan satu misi yang super penting. Membekalkan tenaga untuk seluruh badan. Hebat! Okey semua, jom kita ingat balik 5 stesen penting tadi. 1. Mulut, tempat kita hancurkan makanan. 2. Esophagus, gelongsor laju. 3. Perut, zon pengisar. 4. Usus, tempat serap zat. Dan 5. Dubur, pintu keluar. Ingat tahu urutan ni penting sangat. Jadi itulah dia pengembaraan hebat makanan dalam badan kita. Daripada sekeping biskut yang rangup, ia ditukar menjadi tenaga. Tenaga untuk kita berlari, bermain dan belajar. Penting kan? Sekarang giliran adik-adik pula untuk fikir. Nanti bila makan tengah hari atau makan malam, cuba bayangkan, makanan awak tu akan lalui pengembaraan macam mana pula ya? Fikir-fikir kan? Jumpa lagi semua.